Okey, sekarang ni kita pergi ke Iowa City Farm dekat Iowa Mall. Okey, kita ni first time nak masuk ni. Biasalah anak-anak tengok banyak binatang kat dalam ni kan, tapi dengan keadaan yang sejuk, bukan panas. Okey, tu adik tu lebih excited tu, tengok tu. Dia bukan main excited. Okey, total satu family kita pergi semua lebih kurang dalam RM223. Kita ambil dia punya package, lepas tu tambah lagi lah kan, sebab dia package 4 orang je. Ada 5 orang kat situ. Alright, okey, beratur masing-masing. Tapi tak sempat nak ambil gambar so family kat depan tu. Okey, adik dah sabar dah nak tag dah. Okey, lepas tu seorang-seorang masuk. Okey, kita tengok. Wow, sangat besar. Besar betul dia punya dalam ni kan. Tengok tu pemandangan dia. Cantik je kehijauan. Okey, alright. Okey, apa lagi? Kita tengoklah binatang apa yang first time kita datang. Kita tengok sini. Itu dia. Benda tu saya pun tak nampak. Dia panggil apa tu, biar awak hidup. Dia tengok je kita, dia kata okey, alright. Second kita tengok ni kawasan-kawasan yang orang cakap apa, bahagian biawak lah, dekat sini. Okey, alright. Adik takut sikit lah, dia menjerit je sebenarnya. Help. Okey, kakak Mia tu confident je. Dia confident, sebenarnya takut juga tu kan. Tapi dia yang paling laju empat tu. Orang belum lagi nak menikmati tengok sesuatu tu, dia ke depan dengan adik dah. Tak tahu dia tengok apa. Dia cari apa, penguin ke apa kan? Mana ada penguin sini? Okey, itu ular. Ular ni adalah favourite Abah Danis. Abah Danis pernah cakap dengan daddy, dengan mami, daddy mami nak beli ular. Aku pun pening kepala. Ini ular ni albino tu memang favourite dia lah. Dia daripada kecil sampai dah sekarang, dia ular ke biawak ke apa semua dia tak takut Abah Danis. Tapi yang dia takut lalat, spider, semut, itu yang dia takut. Okey, alright. Okey, saya tengok, saya pun macam-macam berani kan. Okey, aku geram betul Danis ni. Bila dia rekod, dia buat slow motion. Pak Daddy dia buat slow motion. Kau tahu tak? Kita ada masa 10 minit je ni kat sini kan. Dia ni rekod punya slow sangat. Kau ingat nak romantik dengan biawak tu. Okey, the next pula. Cepatlah Dani, dia boleh pula buat slow motion pula. Kau kenapa? Dia ingat dia nak pegang biawak tu. Memang tak lah kan. Dia tak tahu. Tapi dia ikut colour kan. Tengok batu tu warna macam brown-brown sikit. Dia ikut colour brown sikit kan. Apa tu, ya Allah, slow motion betul lah badan ni. Aku geram betul dia ni lah. Kau ingat apa? Buat video klip. Sudahlah tu, lama betul Aku geram betul lah Danis kalau rekod. Kalau Mia rekod dapat hidung je. Okey, tak habis lagi dia punya cerita dia. Slow motion. Dah lah Mia dengan Dania kat mana dah? Okey dah. Alright. Okey. Dah. Okey, the next pula kita masuk bahagian burung-burung kakak tua hinggap di jendela, giginya tinggal 2. Lecum. Yalah cerita lah. Okey, Mia ni macam confident kan. Dia ni kan. Saya kalau dengan burung ni pun takut jugalah. Bukan takut lah, dia macam dia tak boleh nak dibendung kan. Kan dia tiba-tiba dia nak patuk sekali dia kan. Danis dia berani lah. Ini dia cakap apa tu? Tu ayam kan. Itu bukan ayam lah, itu itik. Aduh, ni kambing. Kambing tu adik berani nak pegang. Mulut dia takut. Kita tengok. Okey, the next pula adik datang dekat. Danis dia main berani. Anak kira binatang-binatang sini dia berani. Saya cakap tadi kan, binatang kecil dia takut. Macam Mia semua takut. Macam adik kecil takut pak. Mami dia mami macam Dani ikut mami lah. Dia berani semua dengan binatang kan. Okay, alright. Lepas tu turn mami pula. Dia sibuk nak pak, dia sibuk semua. Dia selak semua mami punya baju-baju kat lengan tu kan. Habis kau baju. Lepas tu jam-jam semua dia nak patuk. Sebab itulah aku tak bagi dia duduk kat tangan aku ni. Apa tu? Asyik baiklah, dia ada penjaga dia bagi. Jangan habis semua orang punya baju. Okey, the next pula kita nak pergi. Tak ada lagi, sabar, tak habis lagi kan. Okey, Abang Dani pak dia pegang pak. Okey, adik nak pegang tau, tengok adik nak pegang. Dia buat macam berani dia nak pegang kan. Buat kecil. Buat confident tau. Dia sapu kan. Tapi kalau kambing tu tandang dia, mesti dia melenting je. Ini apa benda yang malas sangat bagi macam ni ni? Ni apa binatang ni? Lupa lah. Dia macam monkey. Ya ke monkey? Mana ada monkey situ? Ni dia macam tu. Kan cerita apa tu? Alah lupa, Madagaskar tu kan. Macam ni lah muka dia. Ni yang dah kenapa macam tu? Asal dia keluar macam tu dia? Pelik pula. Ini binatang pula ni. Ini macam
Kapibara bukan kapibara kot. Apa jadi macam tu? Asal dia tiba-tiba dia pusing macam tu pula. Aku tak tahu. Okey, yang ni kita nak bagi makan. Kita nak bagi makan Arnab ni. Dia sangat lapar sangat lapar dia bagi kan. Sebab dia ni ikut waktu makan kan. Kita beli dekat mesin tu RM5 je satu plastik tu, satu bekas tu RM5. Bagilah makan. Adik lepas tadi nak bagi. Dia tak bagi-bagi juga kan. Dia pandai Arnab ni. Dia datang, dia ambil laju. Lepas tu dia dapat makan, dia lari lah. Okay, tak apa. Kita pergi satu lagi tempat tu, tepi tu. Itu memang sabarlah dek. Tak habis makan lagi dia dah bagi. Ingat Arnab tu macam dia. Makan penuh mulut. Roti dengan Nutella. Ini pun dia panggil ni hamster Lebih kurang lah kan. Lagi tak? Apa dia? Guinea pig. Guinea pig. Guinea pig. Aduh, tak apalah. Ini pun kuat makan juga ni, diorang ni. Berebut-rebut kan. Berebut habis. Aku rasa 3 kali aku dah beli dah benda satu RM5 kat 15 kat 3-4 kali lah kita orang belilah. Kan kita lagi bagi makan lah. Seronok lah bila dia bagi masa tengah lapar dia bagi ni best lah. Tapi kalau kau nak beli dekat mesin tu kau kena pakai debit card ataupun Tashengo lah. Cik berani lah dia pegang. Nampak. Junior Guinea pigs. Okay, alright. Kapibara tak ada. Yang ni dia macam dia unik sikit lah. Saya pun tak tahu apa benda binatang dia. Dia nak kata Arnab tak Arnab. Dia nak kata hamster pun tak hamster. Dia nak kata kapibara pun bukan. Apa? Yelah dia macam mix lah tu. Dia mix lah. Okay, lepas tu apa binatang lagi ada dekat sini? Macam-macam lah binatang yang korang tak pernah pergi. Ni macam kenguru. Yang ni okay, kita nak bagi ke bahagian air pula. Kita nak masuk ke bawah tu. Kepada anak-anak korang-korang ni semua tak pernah tengok binatang-binatang yang pelik-pelik atau tak pernah tengok kan, tak pernah masuk mana-mana, boleh datang sini. Sangat-sangat best, sejuk kan. Okay lah, kita nak menambah ilmu kan. Kita pun kadang-kadang pun excited juga kan. Kita pun tak pernah nampak juga binatang-binatang macam itu pun. Okay, the next pula kita pergi ke bahagian bawah tu. Kita masuk, kita nak tengok satu akuarium yang sangat besar dekat bawah ni. Macam-macam ikan ada kat sini. Tak tahulah jenis ikan. Memang aku tak kenal pun ikan apa semua ni. Tapi memang jenis-jenis ikan yang rare jugalah kat sini. Sangat cantik. Menarik lah. Dia macam aquaria lah. Kan dia aquaria lagi besar lah kan. Itu memang khas untuk lautan. Binatang laut kan. Okay. Yang ni dia bercampur-campur lah kan. Tapi okay. Not bad jugalah dia punya akuarium dekat sini. Banyak-banyak ikan juga boleh belajar kat sini lah. Kebanyakan yang atas sini semua bagi trip. Kepada trip sekolah itu semua nak belajar boleh kat sini kan. Tapi kita orang pergi waktu weekdays memang tak ada orang. Taklah berasak-rasak kan. Jadi dia lebih santai lah kan. Ini tak tahulah apa dia, fish albino kot. Okay. Tapi santai lah bila tak ada. Jangan pergi waktu cuti sekolah. Sabtu Ahad tu okey lagi lah kan. Tengok dia keadaan lah. Jangan nak apa ni. Kalau nak pergi tak ada orang, pergi waktu weekdays lah kan. Lebih santai lah. Ini dah ikan-ikan kecil-kecil lah semua kat sini lah. Kita pun nak sampai ke hujung jalan tadi. Rasanya lagi seminit lebih ke. Okey, lepas tu kita jalan lagi. Kita pergi ke bahagian fish yang ni. Ni panggil ikan apa ni? Lupa lah. Ikan koi tapi okay, nak bagi makan dia ada waktu dia tak suka hati bagi makan tapi baguslah yang penjaga kat sini dia kata tak apalah saya bagi makan sebab dah tutup dah dia punya mesin tu, dia bagi kita juga makan, bagi tu. Jadi dia macam betul susu tu dia letak macam makanan tu. Pandai tu dia nyonyot dah ikan ni. Dia pandai nyonyot tu. Baru dia nyonyot satu. Pak. Yang adik pun dia memberontak sebab dia nak bagi juga makan. Betul dia kata, "Why fish ni lah milk lah, drink milk lah," dia kata. Bukan milk, itu kan ada makanan dalam tu. Mungkin mudahlah bagi dia nak hisap botol tu ada makanan dalam tu. Okey, ini bahagian akuarium dia lah. Bahagian ikan semua. Okey, dan kita dah keluar kita terus ke bahagian ini. Kita bagi apa ni? District 21 kan? District 21. Kita pun tak sempat nak ambil gambar untuk satu family. Itu saja untuk kita kali ini. Semoga anda manfaat untuk anda dan anda boleh bawa lah family anda ke kata nak buat trip sekolah. Okay? Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.